Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam PSLTV. Saya Nur Imran Haji. Dan saya Muhammad Fatih Saifullah. Pada hari ini 24 Januari 2026, sekolah kami telah mengadakan acara Civic Challenge. Tanpa membuang masa lagi, Mari kita start. Apakah cabaran yang awak hadapi sepanjang larian? Cabaran saya adalah saya perlu bersaing dengan orang-orang yang sangat laju-laju lah. Cik, baik, terima kasih. Bu, adakah kita dah menemui pemata baru hari ini yang bakal digilap untuk mewakili sekolah ke peringkat MSSB nanti? Baik, terima kasih. Baik, respon kepada soalan itu, sebenarnya di sekolah kita ada banyak permata. Namun demikian, pada hari ini kita nak mencungkil bakat baru. Pemata yang kita nak bawa ke sukan MSSD nanti sudah kita pilih daripada awal dan telah pun menjalani latihan pada masa cuti yang lalu. Tetapi pada hari ini, kalau kita jumpa bakat-bakat baru, kita akan serapkan mereka dalam program pembangunan untuk kekejahanan MSSD itu nanti. Begitu, Cik. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama. Jadi, begitulah perjalanan Civic Challenge peringkat sekolah kami ini. Dan saya Fatih Saifullah. Sekian, terima kasih.